Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bertemu lagi kita di podcast Adab Bersih Ibadah. Yes. Dan bersama kami pada hari ini seorang belia dan juga seorang imam bakti dan bertugas di masjid beberapa masjid di Singapura lah. Masya Allah. Jadi bersama kita juga ada Kak Liza. Dan apa topik kita pada hari ini? Last series kita buat pasal adab berkawan untuk yang orang muda. Jadi this week kita more to like towards to hal kahwin ataupun perancangan untuk kahwin. Jadi more to yang adab lah. Saya rasa sebelum kita masuk pada perkahwinan kan, benda ni agak sensitif sikit bagi mungkin segelintir daripada kaum-kaum muda yang berada di luar sana. Belia adalah masa ataupun fasa-fasa yang mana mereka masih lagi ataupun sedang mencari identiti sebenar mereka. Betul. Sebelum melewat ke fasa orang dewasa. Tadi mereka mencari identiti, apakah jati diri mereka, nak jadi sekian-sekian ke. Self identity lah. Betul. Apakah pendapat ataupun isi hati sebagai seorang belia dalam kehidupan seharian? Mungkin Curahat ada cabaran hidup ke? Personally untuk saya ni dia punya cabaran utama is dia punya transition daripada madrasah to secular. Wow. Pasal saya kat madrasah ni ataupun full time madrasah ni sepanjang 7 tahun. Jadi lepas tu bila saya masuk balik dalam secular kat college kan, jadi dia macam culture shock lah. Culture shock. Okay, penambahan sikit. Mungkin ada di antara kita ni macam Imam Yaakob, saya sendiri pun daripada latar belakang pelajar madrasah. So kadang-kala sebahagian ataupun kebanyakan lah daripada kita ni kurang pengalaman ataupun experience bercampur gaul dengan sekolah yang berbeza lah, sekolah nasional lah kita katakan. So saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yaakob pasal kita tidak tahu ataupun kita tak lihat daripada perspektif ataupun cara hidup pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang daripada latar belakang nasional ataupun sekular. Disclaimer, ini bukan untuk membandingkan betul. madrasah dan sekular, because akak sendiri, ayah sendiri kan pun daripada sekular. Jadi so, of course I think Kak Liza pun mungkin berpendapat yang sama lah. Circle madrasah mesti ada perbezaan atau macam culture shock jugalah kan. Kita masing-masing mesti ada sometime first impression, orang panggil kan, first impression. Perancangan and also maybe background, culture shock and what's next, what's the challenges lah. Firstly, the first challenge is tentang pergaulan lah. Lagi-lagi dalam kursus saya ataupun bidang saya nursing ni kan, dia hampir semua pelajar semua perempuan. Iman dia kuat ni. So tapi mungkin tu cabaran yang pertama lah, kira baru menjejak masuk pada dunia luar lah kita katakan. Belia zaman sekarang, the main issue is untuk isu perumahan di Singapura lah. Pasal perumahan. Yalah, dia punya kos perumahan tu pun terlalu tinggi. Tambahan pada tu nak tunggu untuk rumah siap setelah berkahwin pun terkadang ambil masa yang agak panjang. BTO BTO. Challenges kalau you fikir is the expenses. Kalau belia tu kalau nak move forward to a next stage macam marriage ke, tunang ke, apa ke, is the perumahan lah. Perumahan, yes. Okay. Tapi fikir jauh juga cakap pasal belia kan, sebelum kita masuk pada perkahwinan ataupun rumah kan, zaman sekarang tu mereka belum lagi ada kematangan dalam kehidupan mereka. Ataupun maturity tu perlu kita hadirkan dalam diri kita. Ajarkan panduan, okey, mana baik, mana buruk kan, boleh buat, tak boleh buat, halal, haram. Diajarkan benda-benda hukum-hukum tu secara indirectly, dia mengajarkan kita untuk menjadi matang dari segi pemilihan lah, perkara, suatu perkara. Kita pasti dapat at least sedikit rasa okey, ini salah ni, aku tak boleh buat. Agama dah ajarkan begini. Tapi kadang-kadang also don't deny that, tapi kadang-kadang also pengalaman mengajar kematangan. Jadi I think need to have all. Jadi tadi your challenger cakap first kali pergaulan kan, and then second pasal perumahan. Tapi what you think macam society, you rasa macam kahwin muda digalakkan ke, atau pasal adat orang dulu kan kahwin muda, anak cepat kan, anak ramai ke apa, tapi dalam ibadah pun menggalakkan. In this era, what do you think? Both. I think it still works the same way lah.
saya rasa pun sebaiknya pun kahwin muda lah. Makcik-makcik masuk nak minang ke? Kahwin muda macam mana pun, dia pun kena sedialah yang the responsibilities and cabaran lepas kahwin. True. And dia pun kena ada plan lah. Kalau dia kahwin dah semata-mata pasal nak kahwin muda, then maybe kena check balik lah. That's true. That's true. Kira Islam tak meletakkan satu garis panduan ataupun satu penetapan pada usia sekian-sekian kena kahwin. Tentang apa, financially, stability dan juga responsibility lah. Mungkin tadi Liza kata zaman mak-mak kita dulu, kira dulu kahwin muda tu kira no hal lah. Adat no apa issue. tu memang ada orang. Dia dah orang jadi dulu. macam satu kebiasaan, dan apabila benda tu dah jadi kebiasaan, maka dia dah jadi macam adat. So Betul. kahwin muda je no problem. Tabu mak bapak halang. Sekarang pula berbeza. Mungkin ada teman-teman kita dapat feel the same way, yang mungkin ada yang nak berhajat nak kahwin muda kan, tapi dia dapat halangan daripada parents ke. Tapi ada orang pun rasa kasih pressure kan, macam kenapa gini, kenapa gitu kan. So society judge also why, because anyway cannot please everybody kan. Kadang orang you kahwin muda pun ada orang cakap, kahwin lambat pun orang cakap kan. Jadi it's just that by right you yourself nak kena tahulah apa yang you mampu ataupun tak mampu. Jadi I believe you pun dah go on the career, belajar all that kan. Then of course you ada you punya mind for future. So but one thing that you rasa macam perlu ada kalau nak plan untuk berumah tangga ke apa, I mean besides perumahan tadi, what is the one thing that you rasa macam perlu ada untuk baik lelaki ataupun baik perempuan lah? Saya rasa yang paling utama dan paling penting yang perlu ada adalah ilmu lah. Nice. So maksudnya ilmu tu bukan ilmu tentang macam by degree ataupun masters ataupun dari sudut ijazah lah, tapi maksud saya ilmu daripada sekurang-kurangnya ilmu fardu ain. Agak bahayalah kalau seseorang itu masuk dalam alam perkahwinan tanpa penguasaan yang kuat dalam ilmu fardu ain. Pasal seseorang itu bila masuk alam perkahwinan itu, kalau lelaki dia harus membimbing isteri dia, dan kalau isteri pun dia pun bila ada anak dia kena bimbing anak dia. So dia both for pihak lelaki yang perempuan juga. Punya ni very bernas. Jadi boleh open vacancy kalau siapa nak nak you jadi menantu. Ustaz Khalil, maybe sepatah dua kata last one. Ada pepatah ataupun kata-kata ulama, kalau tak silap saya Imam Bukhari, mafhumnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dahulu sebelum kita bertutur ataupun kita mengamalkan suatu perkara. So begitu jugalah macam tadi, sesuai dengan apa yang tadi Imam Yaakob katakan. Kira seseorang itu perlu equip diri dia dengan ilmu dulu. True. Bukan maksud ilmu tu dalam konteks zaman sekarang tu wajib untuk pergi belajar tinggi-tinggi. Tapi tak dinafikan kira itu adalah satu perkara yang baik lah. Pasal itu ia membabitkan tentang kehidupan orang tu nak sambung kerja ke dan sebagainya kan. Jadi itu tak ada masalah. Tapi ilmu yang di sini yang nak ditekankan adalah ilmu tadi, ilmu fardu ain tu. Kita equip diri kita dengan ilmu agama tu yang penting. Dan ilmu memahami satu perkara, sama ada benda itu baik dan buruk, kan halal ataupun haram. Dan apabila kita dah faham ataupun kita dah perbanyakkan ilmu pengetahuan sebagai contoh, at least dia akan bimbing kita untuk menjadi seorang yang well mature lah. Jadi dia tahu bawa diri, lebih bersabar, lebih apa-apa challenges lah in future. Sebelum kita tak ada ilmu tapi kita bertindak tanpa ada ilmu, takut kita bertindak dalam keadaan membabi buta dan kita rasakan itu betul padahal ia salah. Bertindak ikut emosi. Betul. Jadi dia lebih dekat dengan keadaan belia lah. Belia kalau tak cukup ilmu benda sekian-sekian dan dia ada teman dia mempengaruhi dia tentang suatu perkara dan perkara itu jahat, dan dia ingatkan benda tu okey, normal kan, norma bagi seorang belia untuk lakukan, maka benda tu akan buatkan diri dia hanyut lah. Lalu kata Yaakob, Zaz kasih untuk yang belia-belia. Sebenarnya saya pernah kata kat orang yang saya tak rasa bahawa ia bukan suatu perkara yang adil kalau kita kerja 5 hari lepas tu kita belajar agama on Sunday je. Sepatutnya kita beri lebih kepada agama. Jadi
Tapi kita pun faham yang kadang orang tu ada komitmen. So maksud saya kat sini adalah jangan hadkan waktu yang kecil sahaja bagi ilmu agama, tapi lebihkan. So tak semestinya every Sunday je ke ataupun weekend madrasah, tapi Ambil kesempatan. ambil kesempatan yang ada, and for every opportunity yang ada mana-mana peluang, silakan ambil. Cukup. Semoga Allah Bye. memudahkan Like and kita. subscribe. Bye. Assalamualaikum.